Korang pernah tak rasa macam kos perubatan sekarang ni makin mahal? Lagi-lagi kalau pergi hospital swasta, charge dia kadang-kadang memang tak masuk akal. Baru-baru ni, Ahli Parlimen Bayan Baru, Sim Zezin, ada cakap pasal benda ni dekat Dewan Rakyat. Dia gesa kerajaan supaya pertimbangkan untuk haramkan hospital swasta daripada disenaraikan di bursa saham. Kenapa? Sebab bila hospital ni dia jadi syarikat yang tersenarai, dia kena fikir pasal keuntungan dulu, bukannya pesakit. Sim kemudiannya bagi contoh Korea Selatan, di mana hospital tak boleh disenaraikan di bursa saham. Katanya, hospital sepatutnya fokus pada menyelamatkan nyawa, bukan nak kejar keuntungan tinggi semata-mata. Bila hospital swasta ni dah tersenarai, setiap 3 bulan kena lapor prestasi kewangan. Jadi, tekanan makin tinggi untuk mereka buat lebih banyak untung, bukan untuk bagi rawatan yang lebih murah ataupun berkualiti. Sekarang ni, Khazanah Nasional dan KWSP ada pegangan saham dalam beberapa hospital swasta besar macam IHH Healthcare yang ada Hospital Pantai, Gleneagles dan Prince Court serta KPJ Healthcare. Sim cadangkan, kenapa tak keluarkan hospital-hospital ni daripada bursa saham dan biar kerajaan uruskan sepenuhnya supaya mereka tak perlu lagi ikut tekanan pemegang saham yang asyik nak untung sahaja. Selain itu, Sim juga diminta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri KPDN dan Kos Sara Hidup siasat hospital swasta yang didakwa ambil untung keterlaluan. Contohnya, harga sarung tangan perubatan di hospital swasta boleh cecah RM20 sepasang, sedangkan harga pasaran hanyalah RM10 untuk sekotak penuh. Malaysia ni pengeluar sarung tangan terbesar di dunia, tapi harga dekat hospital swasta tetap melambung tinggi. Logik ke? Jadi, apa pendapat korang? Patutkah hospital swasta ni dikeluarkan daripada bursa saham supaya mereka dapat fokus lebih kepada rawatan pesakit dan bukannya keuntungan? Atau ada cara lain nak kawal kos perubatan?